Ya Allah, Allah je tahu masa tu. Saya rasa saya tak pernah duduk masjid selama tu. Masa tu risau satu. Lepas tu macam tak tenang lah masa tu. Sebab macam saya tak pernah kena sampai tahap ke balai polis apa semua kan. Tapi nak ambil kesempatan ni juga nak ucap terima kasih banyak dekat pihak PDRM dengan SMC. Sebab masa sesi kita di soal siasat tu, diorang banyak membantulah. Diorang banyak mudahkan. Sebab untuk saya benda tu baru sangat untuk saya. So masa kena tu, yelah kita takut lah. Saya memang jujur cakap lah, maaf cakap, memang takut sangat, tak tahu apa nak jadi masa tu. So diorang banyak bantulah. Buat sama-sama, tanggung sama-sama, dapat balik kerja sama-sama. Ni satu cerita lah petang masa kita orang dapat surat untuk direhatkan tu, kita orang 3 orang menangis kan sebelum keluar Astro tau. Ya ke? Ya, gitu. Sebab yelah, masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Kita orang berpeluk bertiga. Tiga-tiga menangis, tiga-tiga macam saya cakap dengan dia orang, kita kena terima keadaan Allah ni. Ni satu ujian di bulan Ramadan yang kita sendiri tak sangka dia berlaku. Kita tak expect langsung benda ni jadi dekat kita. So, aku ada untuk engkau Azad, aku ada untuk engkau Radin, kan? Dan aku harap korang pun ada untuk aku. Saya macam mana nak cakap, saya mengadu lah dengan mak. Mengadu dengan mak macam mana ni apa semua, minta mak doa semua kan. Mak saya cakap dengan saya apa tau, Nabil, jangan risau, jangan takut, majikan kita Allah, dia kata. Allah majikan kita. So kalau apa je yang berlaku ni, dia kata Allah knows best. Allah takkan sia-siakan kita dan takkan hanya kita. Kan? So kata-kata ni daripada mak saya ni yang buat saya rasa masa tu macam tenang lah. Sebab saya tak pernah lah down macam tu. Itu memang first time yang dalam sejarah kehidupan saya lah. Dalam industri biasa kena kecam biasa, tapi kita tahulah macam mana nak kontrol macam ni. So bila dia jadi tu, lebih banyak risau lah. Tapi alhamdulillah lah, dah berlalu. Lepas tu saya dapat overcome sebab saya ada, orang kata, banyak support lah. Mak, isteri, lepas tu kawan-kawan pun banyak support. Kawan-kawan dalam industri banyak yang mesej, banyak yang tanya khabar, banyak yang ambil berat.